saya pitam tempat kerja. Bila pitam tempat kerja, pergi klinik. Klinik refer kepada hospital. Dekat sana kita buat test untuk penyakit akak ni. Jadi keluarlah result dia, tekanan darah akak 176/100. Saya dah 2 tahun ada tekanan darah tinggi dan juga gula tinggi dalam darah. Jadi masa tu ada simptom macam tak boleh nak tidur malam, kebas-kebas badan, nak pitam, pening, tak selera makan. Jadi sampailah satu hari tu saya pitam tempat kerja. Bila pitam tempat kerja, pergi klinik. Klinik refer kepada hospital. Dekat sana kita buat test untuk penyakit akak ni. Jadi keluarlah result dia, tekanan darah akak 176/100. Bacaan gula tinggi dalam darah pula 12. Jadi doktor suruhlah tinggal di hospital selama seminggu. Selepas keluar daripada hospital, doktor ada bagi ubat insulin lah untuk akak cucuk 4 kali sehari. Selepas akak guna insulin dari hospital, badan akak kerap hypo, emosi pun tak stabil dan badan akak masih kebas-kebas, kerap kebas macam dulu juga. Sampailah 2-3 hari selepas tu jiran datang rumah. Dia ada bawa produk kesihatan untuk akak cuba. Jadi akak pun cuba. Dalam sebulan macam itulah akak cuba produk kesihatan tu. Selepas tu akak pergi check up balik. Tekanan darah akak 140/90 dan gula tinggi tu dah jadi 7. Jadi akak bersyukur sangatlah. Selepas minum minuman kesihatan tu, semua yang akak rasa macam sakit badan lah, sengah-sengah badan, kencing kerap, rasa pening, semua dah tak ada dah. Akak bersyukur sangatlah jumpa produk ni. Jadi akak bukan nak promote, tapi akak syorkan semua yang ada penyakit macam akak ni, cubalah produk ni. InsyaAllah adalah kesan positif dia.